kita kan sebenarnya most of the time kita tidak ada masalah orang yang tidak ada skill. Maksudnya most of us kita ada acceptable kemampuan. You faham tak? Kenapa orang tu perform atau tak perform? Bukan pasal dia tak boleh buat benda tu. Dia nak buat atau tak nak buat. Dia faham tak kenapa dia kena buat. Dan you sebagai leader, adakah you berjaya buat dia faham dan nampak kenapa dia nak buat sesuatu? Setuju tak kalau saya cakap banyak kali isu dalam banyak-banyak tim bukan pasal dia tak boleh capai matlamat, tapi sebab dia sibuk buang masa dengan tak faham, tak clear, tak jelas, tak align. Siapa setuju? Macam tak bawa kita untuk capai matlamat kita. Kita sibuk dengan benda yang melibatkan hati, pemikiran salah faham, emosi. Bukan pasal tak boleh buat kerja, semua boleh buat kerja mungkin. Ini isu dia, kenapa high performance tidak boleh berlaku dalam organisasi.